apa lagi? Tekan butang subscribe tu cepat. Kalau tak... Ish, kau ni mood sopan. Hai semua, kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya. Kenapa Papa bawa anak kita? Alamak! Ampunkan kanda Papa! Hai, tak besar-besar mentakut bini. Hei, memanglah kebenaran sentiasa takut bini. Lari! Sini! Yeay! Mai kejar-kejar! Mana lari? Mana dia? Mama! Tu Papa! Tolong! Aduh. Macam. Bagaikan pinang di belah kapak. Kapak apa yang kamu maksudkan, ha? Tak ada apa-apa. Dah sampai ke kita kan dah? Mana surprise-nya? Ya. Dah sampai. Tapi jangan buka mata dulu, Dinda. Oi. Sabar. Apa nak sabarnya? Mari saya bukakan. Surprise! Suami Dinda dah tumbuh misai. Ha? Apa kamu buat ni? Tutup balik mata Dinda tu. Kenapa? Kenapa ni? Kenapa semua benda tak tersusun ni? Biasalah ni, Dinda. Rumah orang bujang. Hei, bujang. Saya sudah CD letak dalam rak pinggan. Poster tanpa sengit. Baldi guna jadi bekas lampu. Dek, ini DIY lah, Dek. Kenapa ni, Papa? Tak ada apalah. Mama Zila ni dia nak bertukar jadi raksasa OCD je. No worries, peace yo. Bertukar jadi raksasa? Kemas dah susun ke semua ni. Mama Zila. Ayo, apa pasal kasih lubang ini bubung? Aduh, ya Dinda. Janganlah macam ni. Malu kan dia? Cikgu Papa, kenapa jadi macam ni? Tak nampak. Cikgu? Ya. Oh, cuba larikan diri je. Larikan diri? Jenaka apakah ini? Hai, kebenaran. Tak pernah larikan diri. Cuma nak angkat baju kat jemuran ni je. Nak hujan dah ni. Hujan apa? Terang benderang ni. Terima kasih semua. Terima kasih. Nah, seorang RM1. Hah? RM1 je? Okey apa RM1? Tak nak bagi aku. Mak sini baliklah. Balik. Ya. Siapa suruh koyakkan duit, sini kau! Alamak, masih ada lagi OCD dia ni. Nasib baik tak jadi raksasa balik. Terbaik. Oh, Dinda! Di manakah Dinda kebenaran? Dinda kau kat rumah. Kedindaan apakah ini? Ni Dinda kau pesan ni. Belacan, cili serbuk, beras kampit. Dah lah tak datang sabuk kebenaran. Ada hati nak suruh beli belacan. Boleh jalan! Dia ada kat sini. Dia kata boleh jalan tadi. Oh, boleh jalan ya. Belacan, cili serbuk, beras kampit. Belacan, cili serbuk. Terbaik. Kenapa Kapten Papa menangis ni? Sebab ini adalah misi terakhir kebenaran. Pegang kamu semua. Kebenaran dah resign. 2 weeks notice. Kenapa? Sejak jadi kapten ni, kebenaran dah jarang balik rumah. Anak bini kebenaran dah rindu dah. Oi. Papa, tidak
balik ni. Pipi dah rindu. Mama pun sama. Hai Papa, dah 2 minggu dah ni. Awak tak ingat jalan balik rumah ke? Macam tu ke rindu? Itulah. Kamu single-mingle di mana nak faham? Orang perempuan, kalau dah rindu, memang macam tu. Lapar pun macam tu juga. Yes, hello. Hey, 2 of each, please. I'm from London, you know. Okey, siap. Yes, sir. Yes, thank you. Welcome, come again. Allahu Akbar, Allah. Betul-betul rasa tom yum lah. Pedas, manis, masam, semua cukup. Papa. Mana lagi sedap? Yang Mama buat ke yang ni? Cakap betul-betul, Papa. Bulan puasa ni, tipu dosa. Good night, Papa. Jangan lupa tahajud, ya. Aduh, jujur pun kena tidur luar. Good night. Terima kasih. Sama-sama. Pakcik. Ada lebih ni. Ambillah untuk berbuka. Terima kasih. Tapi yang ni pakcik bayar ya. Terima kasih, Pakcik. Sama-sama. Bagus betul lah anak muda sekarang ni. Masa belajar pun sebab berniaga lagi. Kami sebenarnya berniaga ni nak kumpul duit, beli tiket flight balik ke Sabah. Kenapa tak naik bas je? Kelakarlah Pakcik ni. Apa salah kebenaran? Bukan kebenaran nak berbuka ni. Kawan anak RM1. Anak sendiri RM10. Isteri tercinta RM100. 200. 300. Kad beg suami dan rantai emas. Bela duit kebenaran. Kebenaran tak pernah takut bini. Beras kita beli. Ada beli apa lagi yang? Sayur, tomato, telur. Kena marah dengan Mama Zila. Takut tak Papa Zola? Kebenaran tak pernah takut. Gerun je. Jangan cakap kuat tidak dengar. Papa. Ya, Bibi. Ada orang cakap kan, Papa takut bini. Orang mana yang cakap? Otoy, kawan Pipi. Kamu bagi tahu si Otoy tu. Jangan bagi tahu orang lain ya. Papa, nak salam? Selamat Hari Raya, Pipi. Maaf Zahir batin. Awak duduk atas tudung saya. Papa duduk atas peri api. Papa. Ya. Apa lagi, Pipi? Ada lagi lah orang yang cakap Papa takut bini. Aduh, siapa lagi, Pipi, oi? Melo, Papa. Kamu bagi tahu si Melo tu. Kebenaran. Mana pernah takut bini. Bini yang tak takut kebenaran. Papa, tolong angkat baju kat luar. Macam nak hujan ni. Angkat baju? Yelah. Ni je. Seluar, selimut, kain cadar semua mana? Tadi awak kata angkat baju je kan? Papa. Tengok ni Papa. Cantik tak? Mahalnya. Kena beli dua-dua ke ni? Yelah. Papa tak janji kan? Aduh, macam mana ni? Dah siap ke Pipi? Datanglah sini anak Mama. Mama nak tengok ni.
Kan bagus macam ni. Beraya boleh, pergi sekolah pun boleh. Papa, saya letak sampah kat sini ya. Nanti bawa turun tau. Ih. Papa, nanti bawa turun tau. Hai, berabuk betul lah. Berapa lama tak gosok ni? Dengan rantingnya, daunnya, penuh. Sabar je lah. Dah tu. Mama suruh turun ni. Mama kata dah tak marah dah. Awak dah tak marah dah? Saya turun ni, janji tak marah Iya, saya janji. Awak tahu tak? Dekat kedai tadi, ada perempuan tu, muka dia, sebiji macam awak. Oh, iya ke? Cantik. Mestilah. Tak cantik. Kejap, maksudnya saya tak cantik lah kan? Kenapa semua gambar pipi je? Gambar saya tak ada ke? Mama, tengok sini kejap. Oi, cantik. Lagi. Posing. Lagi. Tu dia. Mama. Tengok ni, banyak gambar awak saya ambil. Cantik kan? Kenapa ambil gambar macam ni? Padam cepat. Aduh. Tadi awak juga yang suruh ambil gambar banyak-banyak. Papa. Ya, Pipi. Papa buat Mama marah lagi Apalah yang kamu merepek ni? Bila masa mama kamu marah dengan kebenaran? Dah pergi tidur. Good night. Okeylah, Pipi masuk dulu, Papa. Tidur luar hari ni. Awak tinggalkan saya. Papa? Awak hilangkan bekas makanan saya ya? Boleh datang sini kejap? Saya nak cakap sikit dengan awak ni. Alamak. Okey. Lepas habis cat ni, kebenaran datang ya. 300 years later. Hai, Papa. Tak habis lagi ke mengecat tu? Kejap ya. Sikit lagi je ni. Kenapa ni? Awak merajuk ke? Tak ada apalah. Janganlah macam ni. Saya ada buat salah ke? Kan saya dah cakap, tak ada apa. Hai. Awak ingat tak? Okey, good night. Tak tidur dulu. Papa ni. Senyumlah sikit. Nak ambil gambar raya ni. Takkanlah nak ambil gambar macam ni, Papa. Kenapa pula? Kata nak makan sedondon. Kan dah sedondon dah ni. Memanglah saya minta sendondon. Tapi bukannya sekali dengan langsir, sofa, alas meja semua ni. Alah, langsir sofa dengan alas meja ni pun nak beraya juga. Cheese. Mama, Pipi nak bintang. Yeay! Yang ni sandwich, timun, buah dan air kotak. Comelnya sarapan pipi. Papa punya tak ada ke? Mestilah ada. Dah kan dah. Habiskan ya. Kesarapan apakah yang berlubang-lubang ni?
Papa, Ah. hari ni nak makan apa? Kari ayam nak? Oi, nak. Sambal udang? Oh, sedap tu. Boleh juga. Sekap 3 rasa? Oi, mestilah nak di kebenaran, oi. Kalau macam tu, Papa masaklah ya. Aduh, kebenaran dah terkena. Hai, Dinda. Mana ubat pening dol? Ya, Kanda. Ada dalam laci depan TV tu, ha. Tak ada pun. Adalah. Carilah betul-betul, Kanda. Tak ada pun. Aduh, memang tak adalah, Dinda, oi. Yang ni apa? Papa, boleh tolong ambilkan air? Aduh, kebenaran baru nak duduk. Apa nama tadika anak encik? Tadikai. Alah, tadikai yang kala-kala tu. Bukanlah. Tadika warni. Apa nama kawan baik dia? Kawan baik dia nama Bunga. Bunga kertas kot. Ke Bunga Rafflesia. Ke Bunga tai ayam, ha? Oh, kawan baik dia nama Melur. Ada juga kawan lain macam Vijay, Otoy, Chia, Tini, Encem dan Anti. Bila hari jadi dia? Senang je. Sudah tentulah hari jadi beliau sama dengan hari beliau dilahirkan. Papa? Oh, Papa. Ya, Dinda. Belikan cili. Nak masak lemak cili api. Tapi tak ada cili ni. Tak ada cili. Tapi api masih ada kan? Ya, Dinda sayang. Cili je ke? Tomato, gula, garam, kicap semua ada ke? Cili je. Ya. Tata titi tutu. Tata takutlah tu. Kebenaran. Mana pernah takut. Ngeri je. Papa nak pergi mana tu? Pergi kedai Taya. Pergi kedai. Beli cili api lah, Pipi. Oi! Naik kot. Kamu duduk rumah je lah. Tak nak. Naik kot. Duduk rumah. Naik kot. Duduk rumah. Tak payah ikut. Duduk rumah. Jom ikut. Papa kata, jom ikutkan. Keras kepala betul lah kamu ni. Yelah. Jom. Papa! Apa? Papa lupa ke? Belum sampai kedai. Macam mana nak lupa? Bukanlah, Papa. Tapi keledar. Alah, dekat je kedai tu. Depan tu aja. Mana boleh, Papa? Ini keselamatan tau. Papa tak sayang pipi mestilah sayang. Intan payung kesayangan Papa ni. Kalau sayang, kenalah pakaikan topi keledar. Kalau tak, pipi bagi tahu Mama. Jangan. Papa ambil topi keledar sekarang juga. Tahu takut? Ingatlah, anak kamu mungkin keras kepala. Tetapi kepala mereka tidaklah keras. Pakailah topi keledar. Utamakan keselamatan dan kebenaran. Marah pula. 30 meter je. Kebenaran tak pernah tak kelakar. Siap. Papa, cantik tak? Ya. Papa. Cantik. Handsome juga kebenaran ni. Papa, jom main kat luar lah. Pipi nak main basikal. Okey. Jom. Wih. Hebat tak Pipi? Hebat. Pandai anak Papa. Papa ni tak tengok pun. Alamak, dah hujan. Jom masuk Pipi. Nasib baik sempat masuk sebelum lebat kan. Mana Pipi?
Mana pipi ni? Pipi main sorok-sorok ya. Sini ke? Sini. Tak ada pun. Pipi? Janganlah main-main. Apa ni? Pipi anak kebenaran. Pipi dengan Mama. Alamak. Apakah kebenaran? Ingatlah, teknologi boleh digunakan untuk dekatkan yang jauh. Tetapi, jangan sampai kita jauhkan yang dekat. Gunakanlah teknologi dengan bijak. Mama kamu dah balik. Lari. Sedapnya bau. Makan ya. Mama pergi ambil mi kari dan air. Pandai betul lah Mama kamu ni masak. Papa, Pipi ada benda nak minta ni. Apa dia? Wahai anak Papa. Pipi nak pakai tudung macam Mama boleh? Sudah tentulah boleh. Nanti Papa belikan ya. Tapi, Pipi nak sekarang. Bolehlah Papa, bolehlah. Mana ya? Papa tahu. Ish, ini tudung saji. Tudung juga kan? Ish, Papa ni kan. Alamak. Rasakan serangan Pipi Ninja. Tolong. Rasakan. Kamu ingat kamu je boleh jadi ninja? Rasakan serangan Papa Ninja. Ninja busuk. Apa yang kamu berdua bising-bising ni? Hebat ya Mama. Bini saya tu. Orang suruh makan, kamu berdua main pula ya? Mari sini! Help me, help! Sini! Aduh, tak pasal-pasal kebenaran kena bawa sepinggan 1 bulan. Itulah. Bila makanan dah disaji, jangan main tudung saji. Kan dah kena. Acum! Sejuknya. Papa, perhatikanlah kipas dan aircon tu. Aduh, panaslah. Ni pipi periksa. Panas dahi Papa. Panas? Papa demam lah ni. Lawak karun apakah ini? Kebenaran. Mana pernah demam? Acau! Bukan demam je. Papa sesama. Mana ada? Tu? Kebenaran. Dah demam sesama. Nah, makan bubur ni. Mei pipi suapkan. Minum air suam banyak-banyak tau Papa. Lihat je. Alah, masih panas ni Papa. Papa okeylah. Kita jumpa dah. Papa. Jangan sebut Cik D tu. Cik D? Cik doktor ke? Papa takut doktor? Kebenaran. Mana pernah takut doktor? Kebenaran takut kena cucuk je. Ish, apalah Papa ni. Dah besar pun takut kena cucuk. Acam! Pipi pun dah berjangkit. Dah kena sesama. Kenalah pergi jumpa Cik D. Jom Papa. Mana Papa? Papa. Tak nak. Jangan nak nyorok. Jomlah. Tak nak. Kebenaran. Tak nak kena cucuk. Bila orang yang kita sayang sakit, kenalah kita jaga dia. Sebelum Cik D yang jaga. Tak nak. Kebenaran. Tak nak jumpa Cik D. Bangun cepat, Pipi. Alamak!
Bunyi apa tu, Papa? Tak ada apa. Cepat kejutkan mama kamu, Pipi. Sahur dah nak habis ni. Ha? Sahur? Hari ni kan dah raya. Wah, dah raya. Selamat Hari Raya, Papa. Pipi nak minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Joya pun sama. Ya. Selamat Hari Raya, Pipi. Joya. Nah duit raya. Yang ni Joya punya ya. Yeay! Joya pun dapat duit raya. Selamat Hari Raya, Kanda. Dinda mohon ampun sekiranya ada terkasar bahasa atau tersilap kata. Maafkan Dinda ya. Ya. Kanda pun sama. Kanda minta maaf lah. Selalu panggil Dinda singa. Kira kosong-kosong lah ya. Pasal singa je? Lain? Lain? Kesalahan apa lagi kau ni? Cari cepat. Kosong je ni. Dah jumpa. Sini. Tersalah beli barang. Terduduk atas tudung. Hari tu termakan habis kuih raya. Salah kedai. Tuala pun tak sidai. Jadi kan dia minta maaf lah semua tu ya. Yakin itu je? Cuba ingat betul-betul. Ada lagi ke? Biar kebenaran. Mana ada lagi dah? Alamak. Kanda. Hari yang baik ni, Dinda maafkan semua kesalahan Kanda. Termasuklah kesalahan yang Kanda lupa. Kiranya Dinda dah tahulah kan pasal teko pecah tu kan? Apa? Awak pecahkan teko? Alamak! Kebenaran pergi solat raya dululah ya. Tak titik tutu. Lower. Lawak betul lah cerita karut ni. Ish, tengok TV je Papa ni. Papa. Kenapa, Pipi? Tempat Papa kemas. Kemas? Kemas apa ni? Kemas je lah, Papa. Siap-siap. Siap-siap? Apa? Bagi tahu kenapa? Dia dah nak tiba dah, Papa. Siapa dia yang nak tiba? Mama kamu ke? Alamak. Bukanlah. Habis tu apa? Papa tak tahu ke? Oh, tahu. Tak tahulah. Kalau dah tahu, tak adalah kebenaran tanya. Tu, nampak tu. Kalender birthday ke? Kan kita baru sambut birthday kamu tahun lepas. Ini kalender hijrah lah. Ramadan dah nak tiba, Papa. Betul lah. Lagi 2-3 hari dah nak puasa dah. Tahu pun Ramadan dah nak tiba. Kenalah kita bersiap-siap menyambutnya. Bagus anak Papa ni. Sejuk perut Mama dan perut Papa kamu ni. Kenapa ni? Papa nak tengoklah. Papa ni kebenaran ke kesalahan? Ramadan dah nak tiba. Masih lagi nak tengok TV. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam ni lah bagus kan, Papa? Sempena menyambut kedatangan Ramadan ini. Betul tu. Wahai anak muda. Kurangkan perkara lara. Tambahkan pahala. Perbanyakkan amalan. Jangan jadi kawan syaitan. Wah, banyaknya makanan. Sini pula bang. Ayam madu. Ayam madu 3 bang. Oi, bahaya tu. Wah, sedapnya. Papa, Pipi nak balik? Mana boleh? Mama kamu suruh kita beli 3 benda saja. Popia goreng, murtabak dan apa ya, Pipi? Nanti belikan popia goreng. Entah. Pipi pun dah lupa. Alamak, bahaya kalau lupa tengah-tengah pasar ni, Pipi. Oi! Aduh, habislah. Papa dah balik. Kenapa banyak sangat ni?
Saya suruh beli popia goreng, murtabak dan seri muka je. Oh, seri muka ke? Patutlah muka awak tak berseri. Siapa nak makan banyak-banyak ni? Tak apa, Mama. Jangan risau. Papa boleh habiskan. Papa kan besar. Apa kamu ingat? Perut kebenaran ni tong drum ke apa? Dah. Jangan gaduh-gaduh. Hari ni kan hari baik. Nek Pi tahu apa kamu boleh buat dengan makanan ni. Terima kasih. Langsung saja bagi makanan ni. Sama-sama. Tak, Abah. Yeay! Habis pembagi makanan tu semua. Lain kali, jangan membazir tau, Papa. Tak elok. Pastikan anda tahu apa nak beli sebelum anda terbeli untuk satu taman ni. Aha! Baju, seluar, kasut, songkok dan samping kebenaran sudah pun siap. Lajunya awak ni. Betul ke saiz tu? Semestinya betul. Kebenaran sentiasa LL. Papa. Kalau dah siap, marilah tolong Pipi cari kasut pink. Kasut pink? Yang depan mata ni apa Pipi oi? Lori sampah hijau ke? Ini bukan pink. Ini magenta, flamingo, peach, fuchsia dan strawberry. Lawak karut apa kat ini? Strawberry tu kan buah. Buah ada, warna pun ada. Yelah. Akhirnya dapat pun kasut pink kamu ni. Dah, jom balik. Papa, ini baru kasut. Baju tak ada lagi. Betul tu. Mama pun boleh dapat tudung bawal. Tadi strawberry. Ini bawal pula. Baik pergi pasar lah. Terima kasih ya. Tahun depan baru lagi ya. Yeay! Dah dapat semua barang. Jom kita balik. Mama, cantik tak Pipi? Wah, cantiknya anak Mama. Mana Papa? Pipi tak sabar nak tunjuk Papa ni. Aduh, naik kebenaran tahun ni. Tu Papa. Walah cepat Papa. Pipi nak tengok baju raya Papa. Apa? Kenapa seluar Papa macam tu? Kebenaran. Dah tersalah pilih. Lain kali, jangan cepat sangat memilih. Tengok betul-betul. Kalau tak, puasa penuh. Tapi, bagi 3 suku je. Wah. Sedapnya bau. Ish, aduh. jangan sentuh. Kenapa pula? Tunggulah Mama bersiap. Baju raya pun belum pakai lagi ni. Papa, jangan sentuh. Alah, Mama kamu kata tak boleh sentuh. Bukan tak boleh makan. Ini pula. Kenyangnya. Mana rendahan ketupat semua? Dah ada perut Papa, Mama. Apa main cucuk-cucuk perut kebenaran ni? Cucuklah perut sendiri. Kamu pun makan kan? Mana ada? Kamu berdua ni kan? Hello, bomba. Rumah saya nak terbakar. Tok Abah? Ya. Abah? Nak datang? Lagi 10 minit. Kita mana ada makanan? Habislah. Dah. Apa? Ikut Mama ke dapur. Pipi, panggil Nek Pi. Baik. Tak sabarnya nak dapat duit raya. Assalamualaikum. Kami dah sampai. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ramai datang beraya. Apa. Tahun ni salam macam ni je. Betul tu. Raya kali ni istimewa sikit. Kena jarak-jarak. Supat juga siap. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. Semua bawa makanan? Raya ni eloklah kita kongsi makanan kan? Betul tu. Otoy bawa biskut kakak. Tapi jangan makan. Bahaya. Lari!
Lah, kalau kebenaran tahu tadi, tak payahlah kita susah-susah masak. Awak ni, orang datang rumah, kitalah yang kena jamu. Betul tu, wahai biniku. Tetapi kebenaran suka makan makanan tetamu. Jom makan. Sempena Hari Raya Aidilfitri yang mulia ini, eloklah kita tolong-menolong dan bantu-membantu. Betul tu. Tolong masak, bantu bawa makanan. Jangan tolong makan je. Eleh, pipi pun sama. Selamat Hari Raya, Papa. Selamat Hari Raya. Beberapa kubah aneh mula muncul dan merubah persekitaran di bandar-bandar utama serata dunia. Sesetengah orang ramai yang berada di dalam kubah kelihatan bertukar menjadi raksasa. Dari maklumat yang operatif Zila kumpulkan, alien penakluk akan gunakan Power Sfera untuk aktifkan kubah pengubah realiti. Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan Power Sfera tu. Inilah apabila realiti bertukar dalam dunia simulasi. Ayuh anak muda. Kuasa simulasi. Kebenaran tak pernah lambat. Tapi tak on time aja. Indonesia, mana suaranya? Monster Fiesta akan hadir di Tang City Mall Juni ini. Jangan lewatkan keseruannya. Sampai jumpa di sana. Saat bahaya melanda, akan muncul Wira untuk membantu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Tak seram, weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi, kenalah pakai straw. Wow. Tak seram, weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak seram, weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Bobo Boy Supra! Tak seram, weh. Pakai pet Techno Breaker lah. Baru seram, weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Bobo Boy Gentar, Bobo Boy Gentar dan Bobo Boy Gentar. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah seram, weh. Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku, tembak kau! Berhenti, Adudu! Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Bobo Boy Gentar! Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapan blaster dan tongkat tempur. Habis ni! Tengok ni!
Sukun Gentar. Kuasa Dual Mode. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Gauntlet Gentar. Dapatkan figura Boboiboy Gentar dan Adudu kini di pasaran.